Hello guys, jumpa lagi dengan aku Syahman Abu Hassan dan kali ni aku nak share korang tentang satu barang yang baru aku terima. Beg Heavy Duty Duratec 18 inci. Ni yang terbesar dalam kelas dia lah. Beg ni ada beberapa saiz dan aku pilih yang paling besar. Jom kita tengok apa yang menarik tentang beg ni. Aku pilih 18 inci sebab dekat bawah dia bagi plastik base yang lebih tahan. Panas beb, panas baru keluar daripada oven ni. Dan macam biasa, dia bagi jugalah sehelai iklan barang-barang produk yang diorang keluarkan. Masa untuk kita buka beg ni satu persatu. Kau tengok dia punya poket cukup meriah. Depan, belakang, tepi penuh dengan poket-poket. Kau nak letak apa yang sesuai? Banyak. Sangat puas dengan poket. Kita buka belah dalam pula. Seperti aku katakan tadi, base tapak bawah daripada plastik. So, tidak mudah pecah dan koyak. Nampak? Sebelah dalam luas. Poket keliling. So, sekarang aku nak sumbat barang dekat dalam beg ni. Ini adalah senarai barang yang akan aku masukkan ke dalam beg ini. Dan semua mesin ni aku pernah kongsikan pada video sebelum ni. Aku masukkan lengkap tau, sekali dengan bateri cordless yang mana aku terima setiap satu sebanyak 2 pieces. Jadi bila ada 3 mesin, aku ada 6 pieces bateri cordless. Semua aku sumbat termasuk mesin utama. Tapi dekat mesin utama, bateri cordless dia aku tak cabut lagi. Sebab tu kau nampak 4 sahaja yang aku sumbat dalam poket dekat keliling tu, beg tu. Okey, ngam. Boleh zip. Lagi satu, dia punya tali penyandang ni pun agak berkualiti dan nampak tahan lama. Senang nak pikul ke mana-mana. Jom. Tuan, boleh tak saya jadi model untuk beg tuan ni? Okey dah, aku dah ambil gambar kau ni Pudin. Habislah popular lah kau selepas ni. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.